Saya ni hanya pemudah cara. Pertama, dengan siapa kita berkawan. Kedua, buku apa yang kita baca. Ketiga, apa impian kita. Jadi, orang yang ikhlas bantu kita adalah diri kita sendiri. Jadi, tuan-puan, buat tabungan emas. Tuan-puan, bantu diri tuan-puan sendiri. Tuan-puan, hadirnya saya dekat sini bukan mengajar. Saya cuma berkongsi sahaja. Yang jual emas adalah syarikat Public Gold. Saya ni hanya pemudah cara. Bimbing masyarakat buat tabungan emas dengan ilmu adanya saya. Urusan tuan-puan menabung emas cukup mudah. Saya bantu sebaik mungkin. Bukan saya jual emas. Yang jual emas adalah syarikat Public Gold. Cuma saya ni dealer emas, memudahkan urusan masyarakat buat tabungan emas dengan ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-puan memang kena buka akaun emas secara percuma. Pergi saja dekat profile TikTok saya tu, boleh buka akaun emas secara percuma. Nanti saya bantu. Saya akan hubungi tuan-puan, saya akan invite dalam grup support dan terus bagi bimbingan supaya kita tahu kenapa kita semua kena buat simpanan emas. Supaya kita semua sedar duit tak akan mampu kekalkan kuasa beli jangka masa panjang. Berbeza dengan emas. Emas sentiasa mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang. Sebab tu 1 dinar ni tuan-puan sinonim dengan seekor kambing. Zaman Nabi kita 1 dinar mampu beli seekor kambing. Hari ini tetap sama. Emas penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah. Jadi kita sedar duit tak akan mampu kekalkan kuasa beli.